masuk-masuk je, tak payah pakai otak, boleh terus jalan. Kalau iPhone buat kereta, aku rasakan Mazda adalah mungkin yang paling hampir sekali kepada filosofi itu. Lebih-lebih lagi kepada Mazda CX-80 ni. Jom aku tunjukkan. Kalau korang tengok rupa dia, inilah dia rupa Mazda, yang mana ia memang famous dengan kodo design. Memang ada perubahan yang ketara pada bahagian depan, tapi rupa keseluruhan semua kereta ni masih lagi ada terapkan image Mazda kodo design. Jadi macam iPhone, rupa sama tapi lain. Masuk ke dalam pula, korang boleh nampak design-design dia adalah minimalis dan juga aesthetically pleasing, di mana bila korang masuk dalam kereta ni memang dapat rasa level kemewahan dia. Dari segi penggunaan memang sangat mudah, di mana Mazda adalah terkenal dengan filosofi Jimba Itai, di mana kuda dan pemandu adalah satu. Untuk kawalan, mutar-mutar kawalan semua ada di sini dan di sekitar radius pemandu. So lebih mudah kalau korang nak tekan. Nak kontrol aircon ada dekat sana, nak kontrol mode selector dekat situ, gear dekat sini, infotainment dekat sini dan juga macam-macam lagi ada dekat steering. So itulah dia, masuk-masuk je, tak payah pakai otak, boleh terus jalan. Seterusnya personalization, di mana kalau kau tengok kereta-kereta sekarang ni dengan banyak teknologi yang ada dalam kereta, sesungguhnya bila korang offkan kereta, semua setting tu kembali reset kepada factory setting. Macam collision avoid warning, yang mana lane keeping assist ni ada banyak kereta bila korang off dan bila lepas korang guna, korang tutup kereta, kunci batu buka balik, dia akan on balik. Tak kepada Mazda ni, di mana bila korang off, dia akan sentiasa off sampai korang turn on kan dia balik. Harga peluncuran Mazda CX-80 hari itu adalah sebanyak RM331,000 dan sekarang ada penurunan harga menjadikan Mazda CX-80 6 seater ni RM295,000. Jadi apa pendapat korang? On tak on? Tolong tinggalkan komen.